Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni saya ada dua buah kereta tempatan. Satu ni sesuai tuan-tuan nak buat Lalamove ke, nak buat runner ke, nak buat Grab ke, nak pakai harian. Satu lagi kereta yang sesuai untuk anak muda yang baru sahaja nak pakai kereta ataupun tuan-tuan nak simpan buat koleksi sahaja tuan-tuan. Okey? Jom, yang pertama ni saya ada Proton Saga 1.3 standard spec tahun 2019 tuan-tuan. Condition kereta, luaran cat masih lagi cantik. Saya boleh rate cat dia 7/10 tuan-tuan. Lampu body dah siap polish tuan-tuan. Cuma sedikit berhabuk. Okay, sebab kita parking dekat basement tuan-tuan. Okay. Dekat bahagian rim dan tayar tuan-tuan boleh tengok dia dah pakai Goodyear tuan-tuan. Bunga masih lagi tebal 80% tuan-tuan. Rim pun kecil. Tayar ekonomi tuan-tuan. Tak perlu pening. Hanya 200 lebih sahaja sebiji tayar tuan-tuan. Okay. Yang ini standard spec, dalaman dia datang dengan fabric seat, standard radio, semua masih lagi standard. Kereta berjalan, gearbox, engine, smooth lagi tuan-tuan. Mileage 170,000 lebih tuan-tuan. Okay. Condition kereta, aircon, semua tak ada masalah tuan-tuan. Okay. Lower arm, steering rack, tak ada bunyi tuan-tuan. Saya sendiri dah test drive. Saya sendiri dah inspect kereta ni tuan-tuan. Seat dekat bahagian belakang pun masih lagi cantik. Tak ada koyak tuan-tuan. Tak ada kulat yang naik. Bukan kereta parking. Bukan kereta terbiar tepi jalan tuan-tuan. Kereta ni berjalan tuan-tuan. Okey. Walaupun nombor dia Sabah tuan-tuan. Tapi kegunaan kereta ni dekat Semenanjung. Tuan-tuan tak perlu risau. Okey. Kereta ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 16,800 sahaja tuan-tuan. Siap tukar nama dan juga puspakom tuan-tuan. Okey. Boleh nego lagi. Tuan-tuan jangan risau. Yang penting datang tengok kereta dulu. Okey. Yang kedua ni tuan-tuan. Saya ada Proton Satria Neo 1.6 H-Line. Yang ni tahun 2007 tuan-tuan. Keluaran awal untuk Satria Neo ni tuan-tuan. Dan owner dia adalah saya sendiri tuan-tuan. Saya simpan kereta ni sebagai koleksi kereta pertama saya tuan-tuan. So sekarang dah tak ada parking. Saya nak let go dekat tuan-tuan. Okay. Condition cat dia sedikit nak kena buat lah tuan-tuan. Okay. Saya tak cakap kereta ni terlalu cantik. Condition cat ada yang nak kena buat sikit tuan-tuan. Sebab kat rumah dah tak ada parking. So saya decide untuk jual. Rim dah pakai. Dah swap sikit rim tuan-tuan. Sebab kereta ni zaman-zaman saya baru nak cecah umur 20 tahun tuan-tuan. So ada sikit-sikit saya buat. Okey, tapi engine, gearbox semua standard. Masih lagi function tuan-tuan. Okey, dah siap datang dengan Android player. Mileage pula baru 220,000. Saya dah ada sikit-sikit dari segi gear knob, aksesoris punya part saja tuan-tuan. Okey, engine, gearbox saya tak ada sentuh langsung tuan-tuan. Okey, kereta masih lagi dalam keadaan fully standard tuan-tuan. Okey, cuma rim and then spoiler pula saya dah pakai carbon. Yang ni spoiler CPS punya unit. Saya tukar. Saya pakai dekat ini. Yang ini kiranya awal-awal batch Satria Neo ni keluar tuan-tuan. Okey, nombor plate pun jalan sekali tuan-tuan. BJS 9722. Exhaust saya pakai Regu 06 tuan-tuan. Bunyi tak terlalu bising, tak terlalu kuat tuan-tuan. Sedang-sedang saja. Nak buat rasa-rasa saja tuan-tuan ada bunyi. Okey, kereta ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 8,800 sahaja tuan-tuan. Lower arm satu set saya dah tukar baru tuan-tuan, tak ada masalah. Okey, kereta saya sendiri. So saya memang maintain kereta ni sebaik yang mungkin tuan-tuan. Okey. So kalau tuan-tuan berminat dengan dua buah kereta yang saya review hari ni, tuan-tuan boleh call saya ataupun WhatsApp saya, nombor ada dekat atas. Tuan-tuan datang terus ke showroom saya. Kalau tuan-tuan nak trade in, bawa terus kereta yang tuan-tuan nak trade in. Saya akan inspection dan bagi harga untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat, boleh call saya terus. Saya Rashdan. Assalamualaikum.